ramai yang masih keliru. Macam mana sebenarnya nak jana keuntungan dengan emas? Emas bukan pelaburan ajaib. Ia pelaburan biasa-biasa je. Untung purata sekitar 10% setahun. Tapi emas ada kelebihan yang pelaburan lain tak boleh bagi. Sebab tu, bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu dan kepandaian kita manfaatkan emas tu. Simpan emas ni macam beli rumah. Beli, simpan dan jual bila dah bersedia. Bukan beli hari ni, esok nak untung. Masalahnya ramai orang beli emas, nak tambah pengai, tapi gram tak bertambah. Harga naik pun tak ada bezanya. Kekayaan tak datang sebab harga naik. Kekayaan datang bila kepingan emas makin bertambah setiap tahun. Cuba tengok balik. Berapa gram emas tuan-puan dah kumpul sejak mula? Adakah makin bertambah dari bulan ke bulan? Emas yang mahal hari ini akan nampak murah beberapa tahun akan datang. Tanya je orang yang mula simpan emas 5 tahun lepas. Pasti mereka senyum hari ini. Nak tahu kita makin kaya dengan emas? Tengok 3 petanda ni. Pertama, simpanan cukup setahun gaji. Kedua, hutang makin berkurang dan langsai. Ketiga, harta yang beri pendapatan pasif makin bertambah. Akhirnya, matlamat kita bebas kewangan. Tak kerja pun tetap ada duit. Kalau tuan-puan dah bersedia, akaun Gap boleh mula dengan RM100 atau 1 gram sebulan. Isi info dalam beg biru, saya akan guide dari mula sampai faham. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.